Tuan-puan yang saya hormati, bayangkan satu hari nanti kita hidup dalam taman yang indah, rumah besar, kereta mahal, tetapi hati jiran kita penuh kebencian. Anak-anak membesar tanpa rasa hormat, masyarakat saling mencurigai, semua hidup bersebelahan tetapi tidak bersama. Dan kita bertanya, so kenapa negara kita jadi begini? Sedangkan mungkin jawapannya bermula dari diri kita sendiri, kerana hakikatnya hidup harmoni bukan tanggungjawab orang lain, ia tanggungjawab kita bersama. Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-puan sekalian. Masalah masyarakat hari ini bukan sekadar isu ekonomi, bukan sekadar politik, bukan sekadar teknologi. Masalah sebenar ialah kehilangan rasa tanggungjawab sosial. Kita semakin sibuk dengan kehidupan sendiri, sibuk dengan kerjaya, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan telefon, tetapi kita lupa bahawa kita hidup dalam komuniti. Dulu masyarakat dibina atas dasar saling mengenali dan saling membantu. Hari ini kita mengenali lebih ramai orang di media sosial daripada orang yang tinggal satu lorong dengan kita. Masalah pertama ialah sikap tidak peduli. Kita lihat sampah di tepi jalan. Kita kata bukan rumah aku. Kita dengar jiran bergaduh. Kita kata bukan urusan aku. Kita tahu anak muda merosakkan harta awam. Kita kata biarlah. Sikap tidak peduli inilah yang perlahan-lahan meruntuhkan keharmonian. Masalah kedua ialah cepat menghukum dan lambat memahami. Di media sosial, kita pantas menulis komen pedas. Kita mudah melabel. Kita cepat menyebarkan maklumat tanpa menyemak. Kita lupa bahawa setiap perkataan boleh memecah belahkan masyarakat. Masalah ketiga ialah hilangnya adab dalam perbezaan. Perbezaan pendapat itu normal. Perbezaan budaya itu lumrah. Perbezaan cara hidup itu realiti. Tetapi apabila perbezaan menjadi sebab permusuhan, masyarakat menjadi rapuh. Tuan-puan, harmoni bukan datang dengan sendiri. Ia perlu diusahakan. Jika setiap orang hanya menjaga kepentingan diri, siapa yang menjaga kepentingan bersama? Jika setiap orang hanya menuntut hak, siapa yang melaksanakan tanggungjawab? Masyarakat yang harmoni tidak terbina dalam sehari. Ia terbina melalui sikap kecil yang konsisten, memberi salam, menghormati jiran, tidak membuang sampah merata-rata, menegur dengan hikmah. Perkara kecil ini mungkin nampak remeh, tetapi jika diabaikan oleh ramai orang, kesannya besar. Masalah sebenar bukan kita tidak tahu apa yang betul. Masalahnya kita tidak rasa ia tanggungjawab kita. Tuan-puan, harmoni adalah hasil keseimbangan antara hak dan tanggungjawab. Setiap kita mahu hidup dalam suasana aman, mahukan keselamatan, mahukan kebersihan, mahukan masyarakat yang baik. Tetapi berapa ramai yang bertanya, apa sumbangan aku? Hidup harmoni bermula dari kesedaran bahawa tindakan kecil kita memberi kesan besar. Apabila kita senyum kepada jiran, kita membuka pintu kepercayaan. Apabila kita menegur dengan adab, kita menutup pintu konflik. Apabila kita membantu tanpa diminta, kita menanam benih kasih. Anak-anak kita memerhati semua ini. Jika mereka melihat ibu bapa menghormati orang lain, mereka akan belajar menghormati. Jika mereka melihat ibu bapa menyebarkan kebencian, mereka akan meniru kebencian. Harmoni bukan sekadar tiada pergaduhan. Harmoni ialah wujudnya rasa selamat. Selamat untuk bersuara, selamat untuk berbeza, selamat untuk hidup bersama. Masyarakat yang harmoni melahirkan generasi yang stabil emosinya. Sebaliknya, masyarakat yang penuh konflik melahirkan generasi yang keras dan defensif. Tuan-puan, kita sering menyalahkan generasi muda, tetapi mereka adalah hasil persekitaran yang kita bina. Jika kita mahu generasi yang bertanggungjawab, kita perlu menunjukkan tanggungjawab. Jika kita mahu generasi yang beradab, kita perlu mempraktikkan adab. Harmoni bukan hanya tentang hubungan antara jiran, ia tentang hubungan antara manusia. Dan setiap manusia memikul peranan. Saya ingin kongsikan satu kisah. Sebuah taman perumahan yang dulu aman mula berdepan masalah vandalisme. Sampah dibuang merata-rata, dinding diconteng, penduduk mula saling menyalahkan.
Seorang warga emas mengambil inisiatif kecil. Setiap pagi dia menyapu kawasan hadapan rumahnya dan menegur jiran dengan senyuman. Perlahan-lahan jiran lain mula meniru. Beberapa bulan kemudian, suasana berubah. Tiada undang-undang baru, tiada kempen besar, hanya satu tindakan kecil yang konsisten. Ada juga kisah sebuah kampung yang hampir berpecah kerana perbezaan politik. Penduduk berhenti bertegur sapa. Seorang imam mengambil langkah mengadakan program gotong royong tanpa menyentuh isu sensitif. Orang ramai hadir, bekerja bersama, berbual semula. Hubungan pulih. Tuan-puan, harmoni tidak lahir dari ucapan besar. Ia lahir dari tindakan kecil, dan setiap tindakan kecil memerlukan kesedaran. Tuan-puan yang saya hormati, hari ini sebelum pulang cuba tanya diri, adakah aku menyumbang kepada keharmonian atau menyumbang kepada perpecahan? Adakah perkataan aku menenangkan atau memanaskan keadaan? Adakah tindakan aku memberi manfaat atau hanya mementingkan diri? Hidup harmoni bukan mimpi, ia pilihan. Pilihan untuk peduli, pilihan untuk bertanggungjawab, pilihan untuk menjadi insan yang memberi manfaat. Jika setiap orang berubah sedikit, masyarakat berubah besar. Jika setiap rumah membina nilai, negara menjadi kuat. Jika perkongsian ini menyentuh hati tuan-puan, saya jemput tuan-puan untuk tekan butang subscribe dan sertai channel Pengetua AI. Di sini kita belajar bersama menjadi generasi yang bukan sahaja berjaya untuk diri sendiri tetapi bertanggungjawab kepada masyarakat dan negara. Kerana akhirnya keharmonian bukan hadiah, ia hasil usaha bersama, dan mungkin perubahan itu bermula dari diri kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.